standard dia yang dia kena follow. Nanti kita akan sentuhlah bab tu di modul seterusnya. Okay. Alright, untuk determine effort. Untuk tengok macam tadi kita dah awal tadi kita sebut pasal kognitif, environmental dengan physical domain. So katalah dari sudut kognitif. So kalau kata orang tersebut diberikan tools yang tidak sesuai untuk menjalankan kerja dia, obviously dia punya effort akan meningkat. Saya bagi contoh, katalah electrician, instead of kita bagi dia power tool screwdriver, kita bagi dia screwdriver tangan manual sahaja. Macam Dr. Asin dah cakap, these differences will bring about differences in productivity. Kan? So that will affect dia punya effort untuk work task. Okay? Seterusnya, untuk measure dan document outcome of solutions ataupun recommended solution yang kita bagi. So kalau kata tadi kita discuss pasal IAA, kita dah bagi, okay, mungkin kena tukar kerusi. Sekali dah tukar kerusi, sakit belakang juga. So mungkin bukan kerusi itu masalah dia. So when we document, we measure, we can go back. Kita akan feedback balik whether or not the intervention that we provided ataupun solution that we provided is actually working. And the last one, untuk engage in this one lah, evaluate this program and engage in research. So certain places ada academics berminat dengan benda ni lah. When you have data like this, they would want to put it into research. Okay, yang ni sama juga. Ni kalau ada additional information, contoh kat company tersebut orang banyak report pasal MSD, pasal sakit pinggang. Lepas tu kita tengok balik, oh mungkin bila kita tengok balik dekat dia punya pekerja-pekerja tu, oh ramai juga yang agak-agak veteran juga lah. Agaknya mungkin bukan masalah je sakit pinggang ni bukan daripada kerja. Mungkin, kita tak tahu kan. So additional data for us to consider. Okay, at the origin of that problem. Macam saya kata tadi, kita dah ubah kerusi, orang still sakit belakang. So maybe kita boleh discuss ataupun kita can look at other areas that might actually contribute to that issue that we've encountered. Kan? Okay, clinical medical records macam tadi, and ada related initial screening data. Macam saya katalah, itu macam contoh history of MSD tadi. Katakan kita dah bagi screening, dia kata oh memang ada sakit belakang, dan in dalam initial data tu, demographic dia kita nampak oh memang ramai yang tua. So mungkin memang ada masalah joints, ada osteoarthritis lah kan, ada sakit pinggang yang memang dah kronik lama. Okay. Ini satu contoh. Okay, general assessment, general ergonomic assessment. So atas ni gambar ni kalau tak nampak tak clear, gambar orang bertani. Nampak macam nampak so gambar orang bertani. Sorry lah dia hitam putih lah, gambar lama. Orang bercucuk tanam. So dia tunjuk lah banyak-banyak posisi. Dia cangkul, dia cabut pokok lah, dia pakai, ni pun tak clear sangat lah gambar ni. Ada yang membongkok macam ni kan. So bila kita tengok ergonomic assessment in terms of observation, macam kita cakap tadi, macam mana kita observe? Kita boleh tulis lah. Oh bila kita observe kawan tu kerja, oh dia buat squatting, apa, squat ni mencangkung with or without stool. Dia pakai kursi bangku ke tak pakai bangku ke, ataupun bila dia berdiri ke, ataupun dia bend kat hip ke, kita mention in our description. Oh ni cara dia berdiri macam ni, bila dia duduk macam ni, bila nak cabut pokok, reach forward bilateral dengan dua-dua tangan dan sebagainya. So banyaklah. So the more we observe, dia punya description tu akan jadi lebih detail. So kalau boleh kita memang nak detail, sebabnya daripada description yang detail tu tadi yang membolehkan kita identify. So kalau kita tulis sebenarnya, kawan tu buat kerja, punya cangkung duduk, kita kata duduk setengah jam. So tak tepat lah nanti jadinya bila kita tengok, oh member ni duduk je setengah jam, tak ada buat benda lain. So kita punya what we infer from that pun akan jadi salah lah. Alright. And then daripada description kita juga include dia punya environment, duration dan equipment. So observation ni berapa lama recommended untuk very good untuk buat study kan? Very good question. So bila kita nak observe, biasanya kita akan observe within satu time frame yang dia tak rehat. Tak perlulah kata macam kita observe sampai seminggu, tak. Kalau kan contoh, orang tu kerja pagi sampai petang, kerja kilang. Lepas tu dia bekerja, dia break tengah hari nanti. So 4 hours tu enough lah.
Maknanya you akan Kita akan observe. researcher tu akan observe. Kita observe for that 4 hours lah. Kalau kerja tu yes, betul. Mana dia pergi, dia buat apa, dia angkat apa. So within that 4 hours kita boleh cakap for sure. Sampai dia rehat, after rehat dia akan ulang balik benda ni. Unless there is a certainty, macam confirm memang dia duduk sini je. Ini dah kerja dia, memang dia ulang 500 kali. Within 4 hours dia ulang pasang kipas 100 kipas dalam masa 4 jam. So repetition 100 times. 100 times lah. So kalau macam dia contoh kat sini, dia tanam pokok, katalah dia cangkul tanah 5 kali setiap kali. Kalau dalam dia kerja 4 jam 5 kali, seminit dia buat katalah 30 pokok, darab lah. 30 kali 5 kali 60. 30 kali 5 lah. So kita akan dapat berapa total movement, berapa total repetition dia. Alright. Environment kat mana dia kerja. Kalau dia kerja kat dalam lah. Kalau kat luar lah. Kenapa? Benda tu akan efek. Contoh sunlight, temperature dan sebagainya. Nanti kita cover. Dalam ni kita akan cakap juga pasal physical environment. Okay, duration. Peralatan apa yang peralatan pula berapa lama dia buat, macam tadilah kita kata. Jadi kalau kata dia kerja gali kubur dan dia satu hari tak ada lagi, aku tengok orang gali sampai 10. Biasa dia gali satu je. So for us, for our observation, satu lah. Kalau kau gali satu lubang kubur tu berapa banyak, what is the movement that you've done, repetition that you've done for that one. Kalau dia dah pakai bajak, bajak lah pula. Maksudnya how much movement you are using to operate the machinery. Jadi macam tu pula. Okay. So dia akan jadi macam ni. Macam tadi tu kita boleh pecahkan balik jadi macam ni. So apa yang dia buat, berapa kerap dia buat, dan komen. Contoh, apa peralatan yang digunakan. Ataupun for the whole of observation period. Yes, for the whole of observation period. Kalau nak tambah frekuensi, mungkin constant, infrequent, kita nak tambah sikit tentu. Frequent is how many times during that observation time. What is the repetition? Kalau tak ada, sekali je lah. Kalau ada banyak kali lah. So kita akan dapat macam ni. Okay. Ni kalau observe lecturer PU ni pantry physical demand. Dia saya takut banyak gosip. Ni apa movementnya, buka walang kuih. Apa twisting, opening jar, closing jar, drinking water, kan, laughing 5 times. Dia kan. Tapi ni ada kerja berat. Angkat botol, angkat botol. Angkat mineral water. Okey, angkat mineral water, betul? Kita tengok. Mungkin akan ada. Kita akan tulis lah. So in this manner. So kita boleh observe specifically what they are doing specifically. Alright. Ini salah satu contoh. Okay, salah satu contoh assessment yang kita boleh gunakan. Okay, nanti kita akan share lah dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam kita punya handout, iaitu REBA, Rapid Entire Body Assessment. So apa dia buat kat sini dia akan tengok sama ada kepala kita dalam kedudukan maintain ataupun menunduk ke depan ke, mendongak ke, dan benda ni semua kita akan bagi markah dan kita akan decide sama ada whether or not your working posture is a risk to you. Yang ini dia tengok posture saja. For this one dia tengok posture saja. So at the end of this assessment, dia bagi markah ni kan, dia tulis markah kat sini, tulis markah sini, pindah. So kat sini akan ada total score. Final score ni akan bagi tahu kita yang your working position is actually quite risky lah, or you are exposed to ergonomic risk. Ergonomic risk yang mana? Posture, static posture. Macam tu. Yang ni kita isi sendiri juga ke atau macam mana? Macam tadi tu evaluation kita boleh buat sendiri kan? Okay. Yang screening tu okay. So yang ni dia kalau kata contoh ada konsultan datang, dia boleh ajar kat kita nanti. Dia akan ajar pada konsultan datang, konsultan tu akan ajar pada employee pula. Untuk menggunakan. Yes, terapis tu akan datang dan dia ajar pula pada employee untuk gunakan benda ni. So kalau kata next time you have something new within that office, ada satu staff yang ada JD baru lah contoh, dan kita tak pasti sama ada pekerjaan dia ni berisiko atau tak, kita boleh buat benda ni. Kita boleh observe, tengok. So apa yang berlaku, dia akan macam ni. Contoh, ni ada orang baru masuk kerja hari ni, ada satu post yang kita nak observe.
Posture badan dia macam ni, ada sikit bongkok ke depan, hands reaching in. So bengkok macam ni. Tengok so kita tengok kepala dia saja Tengok kepala saja dulu, kepala. Okey. Okey, ingat kepala dia macam ni So tengok kat sini. Neck position. So sama ada dia tegak ke, dia bongkok menunduk ke depan ke mendongak? Menunduk ke depan. Yang ni. Yang ni. Okey, so bila macam ni, contoh kat sini dia kata plus 2 marks. Tu kat itu dekat ni plus 2 marks. Markah ni nanti kita pindah pula kat sini. This 2 marks pindah pula kat sini, kita tanda markah ni. Nanti markah ni tambah dengan markah terang skor ni. Ni tadi. Contoh ni 2 markah kan? 2. Okey. Badan dia? Okey, tengok badan dia Okey. Okey, badan dia mana? Ni ke? Ni ke? Ni ke? Ni ke? Ni. This one? This one ke this one? Ini? Okey. Badan tu kat sini tengok yang ni. Okey. So nombor 3 ke nombor 2? Saya bagi clue dah. Yang mana satu? Mana 1, 2, 3? Sorry. Okey, yang saya tunjuk ni gambar ni nombor 1, ni gambar nombor 1, ni gambar nombor 2. Gambar yang kiri ni ke yang kanan? Tak nampak juga? Kecil Nombor 2. Tak boleh nampak, cuma tak tahu yang satu. Ini kan ni. Bayang ni ialah dia punya julat. Maksudnya sampai itu tu habis lah. So dia bagi tahu dekat sini kosong sehingga 20 darjah. Sorry tak nampak sebab dia printed. Ni. Rasa satu. Okey. Alright. Okey.